Dituduh sudah tiada duit, Nadim Nazri SELOROH. Nasib baik girlfriend masih nak. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kekasih kepada pelakon Nadia Bryant, Nadim Nazri mencuri perhatian apabila secara berseluruh memberi respons terhadap tanggapan segelintir pihak yang mendakwa dirinya sudah tidak mempunyai kewangan kukuh. Menerusi satu hantaran di laman Threads, Nadim bagaimanapun mengakui dirinya bertuah kerana masih mempunyai pasangan yang setia di sisi. Alamak, ada orang kata saya sudah tiada duit. Kesian saya, tapi nasib baik girlfriend masih nak dekat dengan saya, tulisnya. Dalam masa sama, Nadim turut membalas komen pengikut yang berjenaka mahu membantunya, malah sempat berseluruh memberitahu Nadia bahawa kekasihnya itu perlu menanggung perbelanjaan mereka berdua. Maaf sayang, awak kena bayar makan, tulisnya. Nadia pula tidak ketinggalan berkongsi semula hantaran tersebut sambil memberikan kata-kata semangat buat Nadim.